So okay geng, so dalam video kali ni aku nak share korang cara tukar bearing. So kalau tengok kat sini sport rim aku, bearing ni dah pecah geng, dah bersepai ni. Ni yang aku kata hari itulah penyebab dia lah. Aku kata penyebab bearing ni pecah, salah satu dia adalah aku punya fork tu dah bocor. So dia akan impact, dia bagi impact kat sini lah. So yang ini kita perlu keluarkan sepihan dulu. Kalau tengok kat sini dia ada sepihan dia. So dia ada sepihan dia, memang kena keluarkan, kena ketuk. Okay, alright, jom aku tunjuk. Untuk keluarkan sepihan dia ni, aku akan keluarkan yang sebelah dululah. Sebab aku tengok yang ni pun dah, orang kata condition dia dah tak elok, dah tak okey. So aku keluarkan yang ni dulu. Jadi kita perlu ketukkan dia kat sini. Jadi korang tengoklah cara aku ketuk. So ini terbalik dulu macam ni. Okay, lepas tu nanti kita ketuk. So untuk ketuk dia, korang perlu ada batang besi. Macam ni pun boleh. Dan korang ketuk dia dekat bearing dia tu, dekat yang tengah tu, untuk keluarkan dia lah. Okay, so dia macam ni. Okay. Kalau korang tengok pun dia dah tercabut ni. Maksud condition dia dah tak okey juga. Dah berkarat lah geng. Ni dah berkarat ni. So aku tukar dua-dua set. Cumanya aku keluarkan yang sini dulu lah. Sini yang senang sikit keluar. Sebab yang tadi yang sebelah sini dia tinggal sepihan. So dah agak leceh sikit. So aku keluarkan yang belah sini dulu. Okay. Okay, sikit lagi. Sikit lagi nak keluar. Okay. Okay, alright. Dah tu keluar okay. So kau nampak tak dia punya bolong dia? Ni. Ni aku kata tu. Okay. Right. Ni pun dah tak okey dah ni geng. Dia dah karat. So better aku tukar je terus. Satu set kiri kanan. Ni pun dah goyang. Okay. Right. So jom. Dia akan menjadi bolong macam ni lah. Okay, nanti kita cuci. So kita keluarkan yang sebelah sini pula. Sebelah sini. So okay geng, so untuk keluarkan sepihan ni, aku ada idea. Korang pakai yang besi macam ni. Okay. Yang belah sini ni, nanti korang kepitkan dia dekat belah ujung ni. Aku dah test. Korang jangan ikut cara aku tadi macam songkit tadi. Sebab nanti dia akan rosakkan ni, permukaan ni. So nanti masuk bearing nanti susah. Dia tak cun lah. So better jangan buat macam tu, So cara dia, korang masuk yang ni. So kan kita nak keluar sepihan ni, then korang balik macam ni. Then korang sengitkan sikit biar dia kena bearing tu,
kena bearing, korang ketuk, letak minyak kan dekat sepihan bearing tu, dan korang ketuk dikit. Tu. Right. Sebab ni tadi aku dah test, aku dah buat. So dia dah keluar. Dan korang boleh tengok. Ni sepihan bearing dia tu. Ni aku kata ni susah nak keluar ni. Sebab dia tak ada macam ni Sebab kalau ada dia punya yang tengah ni, jadi kita boleh ketuk kat sini. Di sini. So yang sepihan ni korang kena kena sini lah. So tepi dia tu dia kena sini. Di sini. So dia akan kena, bila korang ketuk dia akan kena. Okay. Right. So ini kita cuci dulu. Korang cuci dulu permukaan ni. Yang karat-karat ni. Nanti baru masuk bearing yang baru. Okay. Okay, first lepas korang dah cuci ni, dah cuci belah dalam ni kan, boleh tengok kilat tak kilat. Okay. Lihat. Okay, ni sama. Lihat. Okay. Lepas korang dah cuci ni, satu lagi aku akan tukar dia punya terus satu set dengan collar dia aku tukar. So collar dia yang jenis ni. Ni yang baru geng So ni yang baru. Ni collar front collar lah, untuk yang belah depan. Ni yang lama. Sebab dia punya ni dah hancur. Kalau tengok ini dah hancur. Okay. So aku tukar yang baru. Terus then kita masukkan dulu. Okay. Okay. Lepas dah masuk, kita masukkan bearing baru. So korang boleh tengok, ini bearing yang lama, ini bearing baru. Ni aku beli online kat Shopee. Pastikan dia sama saiz lah. Pastikan ikut spek motor korang, ikut spek rim korang lah. Ni yang lama. Ni dah kiri kanan. Ni tak ada goyang langsung geng. Smooth pun. Ni dah kiri kanan. Dah keras. So better better korang tukar terus satu set. So cara nak pasang, korang pastikan permukaan tak ada pasir apa semua kan, tak kotor. Lepas tu kita masukkan dia. Okay. So yang ni pastikan bila korang ketuk dia mesti sama rata geng. Kena sama rata. So cara nak ketuk dia, korang kena cari satu box. Tak kisahlah besi, dia ada tool dia. Tapi aku tak ada. So korang cari satu box. Box ni pun boleh. Ini macam ni aku pakai belakang dia. Jadi pastikan dia sama. Jadi bila ketuk tu dia akan kena kat belah tepi ni. Jangan ketuk tengah ni. Nanti dia akan rosak korang punya berbola bearing tu. Biar dia belah tepi sini. So dia korang boleh ketuk saja. So bagi dia masuk lah. So yang ni aku letak dalam ni, letak minyak grease sikit. Aku letak minyak grease sikit. Okay. Alright, lepas tu kita ketuk je. Dia masuk. Okay, korang ambil box. Ketuklah sikit dulu macam ni. Okay, right. Ataupun satu lagi cara, korang ambil yang bearing lama ni, korang letak dekat belah atas, dan korang boleh ketuk pun sama juga kan, boleh, tak ada masalah. Macam ni. Tu. Kan? Macam aku pakai box. Senang. Dia ada sekata.
kan, dia dah masuk. Ini kalau boleh, waktu masuk bearing tu, dia jangan lebih daripada permukaan ni, geng. Dia mesti belah dalam. Kalau boleh ketuk dalam lagi, dalam sikit. Yang ni dia terkeluar. Okay. So masukkan lagi, ketuk lagi. Okay. Pakai box. Pastikan dia sama rata lah. Okay, so dia dah masuk. Dah okey dah. Okay, macam ni. So nanti masukkan yang satu lagi sebelah ni. Okay, good. So okey ni. So dah siap, geng. Settle, smooth, cantik je. Barulah orang kata bawa tu. Dia kalau nanti korang boleh tengok apa orang kata macam mana kau nak tahu bearing dia rosak kan, problem. Nanti korang boleh search kat YouTube lah. Mungkin akan bagi tahu lah nanti salah satu dia bergoyang lah. Macam aku ni sebab dia dah pecah, dah hancur dah. Nampak? So dah siap. So ni kita pasang, then dah boleh jalan. Okay, alright. So, okay, geng. So aku dah pasang. So ni kita tengok. Cantik dia pusing. So yang ni sebab disk aku baru tukar, so dia ketat sikit. So dia dah tak ada goyang kiri kanan, semua dah tak ada. Dia dah tak ada gegah. So dia memang kata fix lah. Biasa kalau bearing korang problem kan, so nanti korang punya rim ni dia akan gegar, dia akan bergoyang, longgar. Tapi ni tak ada. Korang tengok. Satu lagi dia akan bunyi ketak. Ni sebab aku punya tu dia punya disk sudah ada ketat sikit, dah ada bunyi. So tak ada masalah pun. Bukan tu tak ada masalah. So ini bearing dah tukar. So dah selamat, geng. So aku rasa itu saja dalam video kali ni. Aku tunjuk cara-cara tukar bearing. Kalau mungkin ada cara yang lagi okey, korang boleh komen lah. Tapi ni ikut cara aku. Pakai apa barang yang ada. Okay. So rasa itu saja dalam video kali ni. So yang mana baru menonton video aku, geng, baru singgah channel tu, aku harap korang boleh support aku dengan subscribe lah channel aku tu. Dan korang tekan loceng untuk aktifkan notification supaya bila aku buat video tu dia akan muncul dekat page korang. Right. So ini pun dia punya bahagian depan dah tak ada. So dia pecah hari tu kan. Bila dia bearing pecah, bila fork aku ni problem, dia bocor. So dia akan beri impact dekat bearing lah. Hari tu aku ada langgar lubang. So yang ni dia langgar atas, kat depan ni langgar atas. So dia pecah lah. So itu aku tengah repair. So aku tak pasang dulu. Okay, right. So itu saja. So yang mana selalu orang kata yang support aku tu, terima kasih, geng. Semoga dimurah rezeki korang. So insyaAllah dalam next video aku akan share lagi lah banyak video tentang DIY ni. Okay, alright. So see you next video, insyaAllah. Check it out. Bye bye.